Apa kau kena hati-hati. Aina masuk terus 2K bye. Aina apa tu? Buka sikit. Jangan. Okay, sorry. Aina udah tertalang tu dah. Lapar. Apa tu dah? Puk Aina bunyi. Sayang mami. Apa ni? Ada orang sayang mami. Mami. Mami lapar. Mami lapar mami. Comel je Aina. Dia lapar. Aku dah buat apa Aina kalau hang lapar? Makan. Terima kasih Wani. Nak makan? Tak boleh, nak buka puasa dah sabar. Dah lapar. Dah macam baby besar Aina memang. Dia banyak Dah candy. Siapa bapak hang ni Aina? Awak panggil lagu ni ketegak macam bapak hang. Boy nak kena putih ni. Itu dah apa-apa dah rumah lain macam. Anak macam bapak. Oi, nak sunset lah. Cantik tu. Cantik dah nak kau. Kan nak nama kita sama. Hai. Tak buka puasa dengan daus ke? Hari ni Kacik Rangers tak berbuka sekali. Lapar. Humpah ke logo. Betul lah cerita kata tu. Tak buka puasa. Kan dah jawab soalan tu tadi. Tak buka. Hari ni kami buka berdua. Sweet kan? Buatlah video. Nak buat video apa? Nazibah nak add orang. Wih, lajunya komen. Awak kena Aina macam tu. Kena Aina memang kat atas cap. Kena Aina memang atas cap. Kena Aina dia macam transparent. Dia boleh nampak luar cap tu. Hebat tu. Kena Aina. Dia magic. Comel sangat Aina ni. I know. Lelaki setia. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Lapar. Mana buka? Macam mana dia boleh terfikir ambil selimut dia balut satu badan? Lapar. Aina, awak lagu tu. Buka. Buka apa kau ni? Tak. Okay, apa ni? Kenapa kena ikat tu? Baby Bedung. Kan? Bedung. You know, Aina macam bedung. Lapar. Besar kat rangka baby ni. Rangka Maine Coon. Astaghfirullah. Aina okey ke tu dia memang. Kak Hana terima kasih. Aina, sedap ni murtabak. Dah makan. Aina terima kasih. Baby besar maju. Aina tak balik Kedah ke? Nanti balik Kedah lah. Ada lipas tu. Janganlah kacau-kacau lipas time-time law ni. Jadi aku makan lipas. Aina kan cakap besar. Sabar nak tarawih dah. Aina sabar nak tarawih dah. Kita tak makan lagi. Dia betul-betul karakter jadi inilah. Baby besar lah guys. Aina masuk tu 3,000 baik. Aura baby besar. Dia blushing. Sabar dah buka. Mami. You lah mami. Aku lah. Okay. Mami. Ya sayang. Gila bodoh. Sorry. Minta maaf guys. My boyfriend. My boyfriend. Tengah bedul-bedul situ dah ada boyfriend. Lain macam gatai hang no. Mami pun sebelum kahwin bercinta apa? Tapi mami tak ada lah bedul dah ada boyfriend. Ya ke? Yalah. Afnan ni dah. Afnan terima kasih. Afnan. Mana? Afnan kita lah. Afnan. Edit set. Bongok lah. Lelaki situ terima kasih. Dah nak buka ni. Aku berlapak dah. Adam Rezeki terima kasih. Lama je loading video kali ni. Orang tu tak gerak. Tak gerak duduk 973 tu. Lagu Hey Kamu lagu apa? Hei kamu gadis berbaju ungu. Itu. Terima kasih. Ukulele dalam kereta. Dua-dua? Satu ke office. Allah Akbar. Muka Aina kecil besar ha. Kalau masuk line aja memang muka Aina dia akan jadi kecil besar. Ada di pahala tu di belakang. Tak apa baby, dia dalam belakang. Aina tak awet. Salah. Lapar je tak betul lah.
Ben Najah nak terawih dulu. Hai GF Rif. Wih, jangan gerak. Aku nampak dukung. Wih, nampak sebab Thailand aku. Biasalah ni. Apa ni komen? Aku suka lah baca komen-komen yang berkenaan dengan Arif ni. Mana dia kenapa duduk sebelah Aina? Ya Allah, agak-agak kalau dia duduk sebelah Aina sekarang. Memang gila. Dah. Memang gila. Lapar. Dan SS semua Aina. Apa emoji ni? Apa emoji comel sangat ni? Kenapa emoji dia macam comel? Bukan budak ni. Budak sementara 2024. Budak sementara 2024. Memang gila. Aina. Pa. Mami. Apa tak tahu suara besar macam beri. Mami. Terima kasih. Mami nak main taman. Nak main taman apa? Pukul 8.7 Mami ni. nak main taman. Si Noy ada anak sentuh. Annoying tu betul lah. Tapi kalau ada anak sendiri mungkin rasa dia lain kot. Tak annoying kot. Baby minum susu apa Mami? Ya Allah, hari ni dia minum susu daripada yang lain. Dia minum susu. Sekejap, aku tak fikir punchline lah. Susu kangaroo. Susu kangaroo. Dia minum susu kangaroo tu yang dia jadi hyper macam ni. Dia dibaluti macam masuk dalam poket kangaroo tu. Astagfirullahaladzim. Aku terfikir lembu ada susu kan? Lembu ada susu. Lepas tu kalau babi ada susu. Guys, Aina tanya lah. Dia cuba olah soalan ni jadi soalan yang bagus ya. Aina tanya, lembu kan ada susu. Aina tanya, khinzir ada susu tak? Khinzir. Tak pernah pula aku dengar orang kata minum susu apa? Susu babi. Ada ke susu khinzir weh? Kan weh? Tak pernah orang jual? Ada lah nak. Kau takkan aku Kau pernah minum Ha? Polis tangkap. Ada wilayah bosan. Ada. Aku pernah minum kan. Dia ada teh ai. Amboi. Baby tu ni. Sebab tu aku tak mau like kat phone ni tau tak. Lag tu ya Allah Tuhanku. 13. Ni 17 kat sini. Esok beli baru. Tu lah. Kita memang kaya boy. Amin. Cuma yang nak adik kau kata sunset cantik petang ni. Tu kami duduk tengok sunset ni. Mana komen tadi weh? Dia macam lawak komen tadi weh. Dia komen macam kau. Aina jadi murung dah. Aina dia kalau rapat macam ni. Esok dia buat karakter link pula kalau rapat. Apa? Aina nak Aina sabar Aina. Aina macam menakutkan. Ya, dia masuk-masuk dengan bungkus tu. Aina dah seram dah. Nasib baik warna pink ke warna putih. Aina, soalan tu aku kena tanya kat live dia. Mami nak handphone, nak main game. Mami nak main game. Ni, Nak handphone, nak main game. Nak handphone. Aina sumpah annoying tu kalau ada anak macam ni. Sumpah. Mami nak handphone. Jangan, saya nampak tali ni saya Mami. Jangan Aina. Boy. Mami ada komen weh. Ni bawa betul Mami. Buka apa hari ni? Ni. Mami hang seorang lagi tanya. Buka apa hari ni? Buka apa? Hai guys, Assalamualaikum. Sekejap, bedung Mami dah seram. Okay. Mami ke? Mami. Mami buka buka, kita buka apa berbuka dengan benda-benda manis. Adalah sunnah. Contohnya seperti berbuka dengan buah kurma, berbuka dengan Aina. Kenapa tu Aina? Aina memang macam ni guys. Kami buka ni makan sumi. Sumi je. Makan Sebab anak kami ni dia suka makan gula-gula. makan lollipop. Terkelak hingga aku dah. Jangan dah. Terkelak cendol aku. Wih, cakap macam makan. Dapat. Sabar. Apa dah lipat bakar-bakar.
Aina nak tengok konten Nazal ke konten tak keluar lagi. Macam mana Aina nak tengok? Saya dah tengok sebelum edit punya. Betul guys. Aina wow, sejuk je ikut aku hari ni. Macam kena Arika tak? Kena Arika tak? Nah. Dulu masa sekolah. Arika tu member rapat Aina dulu. Ingus tu buang. Tak apalah. Biar ada dalam dulu. Aina ke tu? Bukan. Siapa favourite editor? Rasa Arif. Kalau Karik aku Kur-kur. Okay. Cuma minyak Aina dengan Najah. Cantik lah kalau kau angkat muka sikit. Tak, aku tak boleh nak. Aina, baiklah. Aku tak boleh nak angkat tangan aku dulu. Tentu je aku diet on the spot. Buat je. Kira. Dia orang gula aku hidup cakap lipat. Sabar guys. Sekejap guys. Sabar. Aina, Nazal ice your neck. Oh sorry, I'm sorry. Ini macam gelak diam lah. Macam gelak angin lah ni. Macam sabar nak buka lapak lah. Lapak weh. Okay. Sekejap guys. Najib punya video dah set download. Kita akan upload sekarang. Nak upload sekarang. Pukul 8 nak Ipan cakap pukul 8 betul. Guys, konten Nazal akan keluar pukul 8, okay? Siapa cakap? Dia masuk live. Dia masuk live. Public. Diet tu Hina. Shit, dah dengar. So kau tanya 2 kali nak. Kur. Kur apa? Kau masuk ke? Kenapa tadi? Kau nak tahu fun fact tak? Konten Ipan tu yang kita orang pergi bazar tu kat Amala Iris tu, ada orang komen cakap kenapa Aina dengan dia nampak awkward. Itulah hari di mana kita orang tak bercakap seharian. Ya ke baru-baru ni kan Rif dengan Aina ada konflik pasal lipat. Dia pun gaduh-gaduh manja. Tak manja. Gaduh-gaduh manja. Benci. Tak ada saksi. Kiranya kita memang tak bercakap seharian tu, melainkan dalam konten Ipan sahaja. Betul ya, betul tak? Nazal tu kan Nazal tak ada macam tak bercakap. Dia pun dengar gaduh lagi. Nazal jadi hati macam mana dia dapat konten sekali ya. Tapi okey lah, turn out okay. Cuma dia nampak lagi sikit lah dalam konten Ipan tu. Konten dia Aina dengan Rif ni dia lagi ni patut ikut kan. Tak sebab macam ni tau. Saya tengah rasa macam nak tumbuk muka dia. Lepas tu dia pula dah buat pick up line. Lepas tu aku dah tak fikir, anjay betul lah. Dah lah konten Ipan ni Aina blushing je lah. Saya blushing. Kau betul kau buat lah situ. Mesti aku buat. Kau tahu kan aku tak suka dia. You know Aina, that. Don't like that. Please. Najla, dah suruh subscribe YT kau ke? Guys, subscribe YT Najla guys. Tekan link dekat TikTok punya bio. Cukupkan 30k boleh. Kalau 50k Aina boleh keleleh. Betul semua lah. Ya. Korang kalau Najla hit 50k Azman Ahmad, saya akan bagi dia hadiah ukulele. Guys, dah keluar pada mulut Aina, okey? Nanti tak bohong tau. Sebenarnya nak bagi masa birthday tapi tak sempat nak lari pergi kedai ukulele. Tak payahlah. Tak pernah. Okay. So 50k 50k guys. Cepat guys. Subscriber nanti dah berapa? Tito 1. Kau cukupkanlah sampai 30k guys. 30k dulu. Sekarang 28. Hai Rif. You laugh. No. Nazla, Allah. Apa tu? Aina tak puasa ke? Aina puasa. Kan dia duduk lapar. Kalau dia tak puasa, dia tak duduk macam ni. Najla,
Aku nak bangun ni. Aku tak kau bayang dulu sekejap. Okay. Sebab aku tak tahu kejadian apa ni. Okay guys, Aina dah nak bangun. So kami pun nak pergi buka puasa. Nak pergi peti ais minum air. Minum air. Tepi lagi kamera. Sekejap aku pergi lah. Okay. Apa besar belakang tu? Okay guys, Aina dah. Okay. Aina bangun dia nak pergi minum air Zat. So Nazla pukul 7 lagi Nazla and live tau. Redmo, terima kasih. Nampak slot Thailand Nazla. Siapa dah buka puasa? Itulah siapa memang dah buka puasa dah. So guys, sekejap lagi Nazla akan post konten pukul 8 tau guys. Pukul 8 malam sekejap lagi. So yang mana belum subscribe YT Nazla boleh pergi subscribe dulu. Okay, tekan je link dekat bio ataupun apa saja AI Nazla dekat YT. Okay. So